tabung pendidikan anak, hadiah masa depan yang tak ternilai. Tak mengapalah, nanti anak boleh pinjam PTPTN. Ini antara alasan yang sering kita dengar bila ditanya tentang tabung pendidikan anak-anak. Ya, memang betul sejak diperkenalkan pada tahun 1997, PTPTN telah pun membuka jalan kepada jutaan anak muda menyambung pelajaran ke Menara Gading. Tapi apa yang ramai lupa, PTPTN tu tetaplah hutang dan hutang tetap perlu dibayar. Ramai graduan yang baru melangkah ke alam pekerjaan dengan bebanan hutang walaupun masih belum dapat gaji. Bukan kerana mereka malas bekerja, tapi kerana beban kewangan tu sudah menyambut sejak hari pertama mereka tamat belajar. Jadi sebagai ibu bapa, adakah kita mahu anak-anak kita mewarisi ilmu ataupun mewarisi hutang? Inilah sebab kenapa tabung pendidikan anak perlu dimulakan seawal mungkin. Dan bukan sekadar tabung biasa, tapi tabung dalam bentuk emas. Kenapa emas? Duit mudah bocor, emas tidak. Bila duit dalam bank senang nak guna, tapi bila tukar kepada emas, simpanan tu terkunci. Susah nak belanja sesuka hati. Emas sekali inflasi, nilai RM1,000 hari ini mungkin tak sama 10 tahun akan datang. Tapi 10 gram emas hari ini tetaplah 10 gram emas yang boleh digunakan pada bila-bila masa dengan nilai yang terus meningkat. Public Gold sediakan akaun simpanan emas khas untuk anak-anak bawah umur 18 tahun. Anda boleh mulakan dengan RM100 sebulan dan biarkan gram emas bertambah seiring dengan masa. Kerana pendidikan adalah hadiah terbaik untuk anak-anak dan emas merupakan cara paling selamat untuk pastikan hadiah tu sampai tepat pada masanya. Nak buka akaun untuk anak? Klik link di bio ataupun DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.